Tengok kaki ayam ni lembut tak lembut. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ah. Alright, korang mesti nak tahu kan apa specialnya sup ni guys. Okay, nak tunjuk kat korang ni. Korang tengok kaki ayam dia ni, nampak? Cuba dekat sikit, zoom sikit. Dekat sikit, korang tengok kaki ayam ni lembut tak lembut. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ah. Lerai guys. Sup kaki ayam kita orang sangat-sangat lembut. Pak. So, siapa peminat kaki ayam tu korang wajib try lah. Rasa dia memang sedap. Dengan ada tulang ayam lagi, mbak. Tulang ayam pun sedap. Ada banyak isi ni. Bukan tak ada isi. Wah. Korang kalau pergi kedai tom yum, apa yang famous? Nasi bujang. Betul tak? Kita orang, korang boleh order nasi putih dengan sup kaki ayam ni. Jimat tak jimat? Tambah telur mata, telur dadah tak ada. Telur mata tambah satu, baru RM2. Jadi berapa ringgit? RM8. Makanan ekonomi kat kedai kita. Jimat korang datang. Isi ayam semua ada, pak. Buat makan. So tengah-tengah bulan korang boleh datang makan. Jimat duit korang. Okay? So korang nampak je video ni, korang dah boleh datang makan dah. Itu saya. Jangan lupa RM3 je. Murah-murah kan. Murmur. Harga ramah untuk korang.